Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk video kali ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak tetapkan kita punya alamat kedai. Okey, macam biasa kita login. Lepas tu dekat menu kiri ni kita scroll ke bawah sampai jumpa settings. Kita klik dekat settings ni. Lepas tu kita pergi dekat bahagian alamat. Kita klik alamat ni. Dan kalau kita ada kedai, okay, ada alamat, kita boleh masukkanlah alamat kita ni. Okay, baris kedua. Masukkanlah. Okay, yang ni bandar. Okay, negeri kita boleh pilih negeri. Dan kita masukkan postcode. Kalau kita adalah ejen, stokis ke yang kita tak ada alamat kedai, kita tak perlu letak. Okey, kalau kita adalah business owner ataupun kita ada kedai, kita kena letak. Lepas tu kita klik simpan dekat bawah ni. Okey, pastikan dia dah simpan berjaya. Okey, itu saja. Terima kasih.